jarak dengan Rasulullah? Berapa jarak? Tahu Saya tak? rasa Tahu tak? Tak, Dua tahu orang tak? Tiga. Tak, jarak kita dengan Rasulullah ketika kita di Raudhah 6 meter sahaja. Oh ya. Kita kat dinding tu kan. 6 meter sahaja. Oh dekat lah. 6 meter dekat sangat. Takkan Nabi tak tengok kita? Betul lah. Ya. Saya kata Mat Nabi tengah tengok kita ni Mat. Betul? 6 meter. Ya. 6 meter lah. Kan Dekat 1 dia. meter tu kan kalau tangan kita Abang Mamat mungkin satu tangan je lah. 6 kali tangan tu. Dan Depan ni je. Depan ni lah. Si saya cakap dengan saya, Mat, Nabi tengah tengok kita. Nabi tak mati tau Mat. Saya ambil benda, Nabi tak mati tau. Nabi tengah tengok kita tau. Betul. Jadi saya rasa macam, ya Allah, aku dah lah hina, kenapa kau pilih aku kat sini kan? Betul. Benda-benda tu yang buat CPCP insyaAllah. Amin. Okey, kalau macam tu kita boleh tanya soalan lah. Betul, Betul. betul. Sebab Okey, tadi okey. cerita di Multazam. Saya masa bulan 10 tahun lepas, masa nak pergi ke Multazam, Okey. saya dah melekap. Saya lalu satu kejadian yang ngeri tau Ustaz situ. Saya hampir mati. Saya hampir mati saya rasa. Sebab sekarang ni pakai ihram kan. Bila pakai ihram, kain bawah tu kat sini kan kita letak kat sini je. Betul. Bila saya dah melekap lama kat situ, tak adalah lama, tapi diorang ni tahulah bila dia dah tengok kita macam mana aku nak masuknya, dia akan tarik apa yang boleh tarik. Astagfirullah. Dia tarik saya punya kain ihram, terlekat kat kepala saya. Tarik bukan sikit punya tarik, memang tarik kuat nak keluarkan kita. Memang nak suruh kita turun. Saya Dia tengah rentap, melekap. Serentap. Saya punya leher ni sangkut macam ni. Kalau saya tak lepaskan, kalau saya tak berjaya lepaskan, saya rasa saya boleh terkeh leher Betul lah. dan mati kat situ. Betul. Saya dah takut dah masa tu. So bila pergi dengan mamat tu, alhamdulillah tak ada apa lah. But saya ni pergi 4 kali, saya belum ada rasa tergerak hati nak pergi ke Hajar Hajar Aswad. Hajar Aswad. Sebelah daripada siksa Sebelah dia. je. Ya, Hajar Aswad. Sebab saya ada ketakutan tu. Ada ketakutan. Dan baru-baru ni saya nampak dekat TikTok ke Instagram,